قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah jami'an, bersambung bacaan Kitabul Ilm Sahih Bukhari dalam Kitabul Ilmi. Kitab dalam membahaskan tentang adab-adab ilmu. Nah, ini masuk bab yang ke-9, betul? Hadis 67. Qaulin Nabi rubba muballigh. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadis 67. Betul? Hadis nombor 67. Betul? Saya buat hadis nombor 67. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab dalam menjelaskan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba muballighin aw'a min sami'in. Apa maksud dia? Rubba, betapa ramai orang yang disampaikan ilmu kepadanya, aw'a, lebih faham daripada yang mendengar. Faham tak maksud hadis? Maksudnya macam ni, Nabi SAW digalakkan kita ni menghafal hadis, memahaminya serta menyampaikannya. Kenapa kita sampaikan? Satu, untuk sebarkan sunnah Nabi SAW. Yang kedua, kerana ada kemungkinan orang yang dengar itu lebih memahami hadis itu daripada orang yang menyampaikan. Contohnya, jadi kalau saya sampaikan satu hadis itu, tuan-tuan, contoh kita dengar uraian hadis ini daripada ustaz-ustaz lain mungkin. Jadi mungkin saya dengar daripada Tok Syekh, guru besar apa semua, tapi kemungkinan orang yang datang lepas tu dia lebih memahami hadis itu daripada orang yang menyampaikan. Jadi kita ni faedah, kita sampaikan je hadis Nabi SAW. Pasti hadis itu sahih, sebarkan, forward pada orang. Jadi orang yang dengar tu kemungkinan dia faham hadis, lalu dia boleh menyampaikan faedah-faedah ataupun huraian hadis tersebut kepada orang yang lain. Dan ini maksud hadis bab ni. Rubba ni betapa ramai, dan tidak sedikit orang yang disampaikan itu lebih memahami, lebih faham daripada sami'in, daripada orang yang mendengar. Dan hadis ucapan ini juga
Satu faedah apa dia? Iaitu orang walaupun dia tak faham, tapi disampaikan, baik tak? Baik. Bukan cuma semua orang yang hafal Quran. Lalu orang senang cakap dia, apa gunanya kalau dia pun tak, apa dia, tak faham. Buat apa dia hafal? Kadang-kadang anak kita, anak-anak kita kecil yang permata kat sini hafal hadis. Buat apa belajar? Ini parent learning, dia kata, parent rote learning. Hafal dia, kau faham pun, tak ada faedah. Dia kata, ada faedah. Kalau kau ambil, apa faedah dia? Faedah dia bila kita dengar, kita sebagai ayah, anak kita baca, kita tak tahu hadis ni, anak kita baca, oh maksudnya anak kita mungkin tak faham hadis tu, kita faham hadis. Jadi ini membantah setengah golongan di kalangan sarjana barat yang berkata hafal ni tak penting, yang faham yang penting faham. Ini membantah golongan yang tak suka hafal. Dan kita ni terlampau berkiblatkan orang barat dalam pendidikan. Jadi hampir di sekolah tu tak ada hafalan, tak ada apa yang dihafal. Tapi bila belajar biologi, hafal pula. Kenapa ni tulang apa, ni femur, ni tulang ini, ni tulang tu, ni tulang ni. Kena hafal pula. Bila biologi, kenapa hafal? Tak apa nanti kan silap. Macam itu juga dalam ilmu. Jadi ada juga fadilat orang yang menghafal dan orang yang disampaikan apa yang didengar. Maka Imam Bukhari membawa lah hadis ni. Okay. Hadis yang rubba muballigh aw amin sami'. Hadis ini dalam bab ni hadis mu'allaq. Disebut hadis mu'allaq, ingat kita hadis mu'allaq, hadis yang disebut awal sanad, atas dia menjinggalkan. Kan? Ini saya di kelas. Bukan kelas satu ya. قال الإمام البخاري رحمه الله والإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا مسدد ni apa dia? Musaddad bin Musarhad. Musaddad bin Musarhad. قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا ابن عون عبد الله بن عون بن مرتضان عن ابن سيرين ابن محمد بن سيرين ابن عبد الرحمن بن أبي بكر itu anak pada sahabat nama dia Abi Bakrah. An abihi, daripada ayahnya. An abihi, daripada ayahnya. Ayahnya siapa? Abi Bakrah lah. Abi Bakrah ni sebenarnya kuliah ni, lapar. Abi Bakrah, apa ni lapar. Zakara an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebut bahawa suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas unta dia, ba'iri. Masa bila ni? Waktu masa musim haji. Dekat atas unta dia masa bila? Dekat musim haji. Ala ba'iri. Kenapa Nabi duduk atas tu? Sebab Nabi nak bagi khutbah. Kan masalah haji, Nabi bagi khutbah Arafah dan juga khutbah hari Aidil Adha. Fa'ada ala ba'iri wa amsaka insanun, maka ada seorang lelaki, dia pegang bi khitamihi atau bi zimamihi, pegang tali unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pegang? Ada setengah riwayat sebut dikatakan Bilal bin Rabah yang pegang. Ada setengah riwayat kata Abi Bakrah itu sendiri.
Dan Imam Ibn Hajar dia lebih cenderung kepada nak kata yang pegang tu Abi Bakrah. Tapi nampak tak keikhlasan dan salam ni, dia tak kata aku yang pegang tali. Ya, nampak tak? Salam. Salam dia tak suka apa? Dia tak suka naikkan diri dia, tak suka belagak, tak suka nak tunjuk orang. Dia suka nak rahsiakan kebaikan dia. Nampak dia kata, masa Nabi bagi khutbah, ada seorang lelaki pegang tali unta dia. Dan kan Allah Quran sendiri yang pegang. Faham? Ikhlasnya. Kita dia suka sebut saya, masa saya dah kat sebelah Syekh tadi. Dan ada gambar dekat Facebook. Tak nampak kat tepi siapa ni. Nampak kat belakang. Kalau tak nampak pun tak perasan pun. Mesti nak berada into the scene juga. Mesti nak ada dekat dalam. Benda tu jadi masalah ni kita kena hati-hati apa sekalian. Barakallahu fiik. Nah. Wa amsaka insan bi khitamihi atau bi zimamihi, dengan tali unta tersebut. Supaya apa dia pegang? Atau apa dia pegang tali unta Nabi SAW? Tak bergerak lah supaya Nabi stabil. Tapi itu bahasa ini dalil bahawa apa dia? Anak murid berusaha untuk nak bagi pengajian berjalan dengan ajar. Jadi usaha kita pasang elok-elok, pasang mic ni, susun cantik ni, jangan ingat benda ni ada benda yang biasa-biasa, tak. Ini benda yang masuk dalam sunnah Nabi SAW, sunnahnya para sahabat. Nak memastikan bunyi itu sampai Lalu Nabi pun tanya, ayyu yawmin hadha, hari apakah ini? Fasakatna, maka kami pun diam. Hatta dhananna, kerana kami, sehingga kami yakin. Dan terjemahan tu apa? Yang kami menyangka. Nabi, saya bukan menyangka. Naiklah kami yakin. Annahu sayusabnihi, bertakbarna dalam bahasa Arab. Boleh satu perkataan zat di dalam bahasa Arab, perkataan yang menarik. Dia boleh bawa dua maksud yang berlawanan. Satu yakin, satu zat, sangkaan. Ya. Seperti Allah SWT surah Al-Baqarah. Apa sebut tu? Kisah Talut tu? Sahih apa? Falamma fasala Talut bil junudi qalu inna Allaha mubtaliikum binaharin faman shariba minhu falaysa minni waman lam yashrab minhu fa innahu minni illa man yatarafa qurban biyadihi fa shariba minhu illa qalilan minhu. Itu bukan Quran. Tak sebut kataan zat itu maksudnya yakin. يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. Kita buka surah Al-Baqarah. Buka ayat 249. Surah Al-Baqarah. Ayat 249. Ayat 249 surah 40. Apa tadi? 41. Falamma fasalat Talut bil junudi. Betul tak? Falamma fasalat Talut bil junudi. Falamma fasala Talut bil junudi, ketika Talut keluar bawa tentera ni, qala inna Allaha mubtaliikum binahar,
maka Allah nak uji kamu dengan satu sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum daripadanya maka dia bukanlah pengikutku. Faman lam yata'amhu fa innahu minni. Siapa yang tak minum dia, mereka dia adalah pengikutku. Maka Allah tak uji. Dia pun tengah haus ni, nak pergi perang, tengah haus. Dia sampai dekat sungai tu, Allah Ta'ala kata, perintahkan, siapa yang minum air sungai ni, dia bukan mengikut aku. Allah tengah haus ni. Tak tengah naik gunung, tak pernah kan, sampai puncak, dia pun tak boleh minum. Faham ni kan? Maka kalau kata siapa yang tak minum, itulah mengikut aku. Illa bila tarafa qulatan biyadi. Siapa yang naikkan, siapa yang hanya minum satu cedok tangan. Murfatan biyadi. Ni murfat. Fasyaribu minhu. Kebanyakan mereka minum. Illa qalilan minhum. Naikkan sikit dia tak minum. Falamma jawazuhu huwa walladhina amanu ma'ah. Kalau bila mereka semuanya telah menyeberangi sungai itu, okey, ini saya nak. Maka berkatalah qalu, orang yang minum tu apa? La taqata lana yawma rijalu tamajjun. Hari kami tak dapat nak pergi perang. Ini kali bahawa tangga perintah Allah menyebab kita ni tak mampu nak pergi memang kita saya lemah Ustaz. Tak boleh nak baca satu pusat Quran masuk kita mengantuk sangat. Cek balik taubat tempat. Sebab ada banyak dosa. Ustaz nak keluar dia nak sedekah, dia dosa susah dia nak sedekah. Dia betul. Maksudnya berkan dosa ni. Dalil. Perbuatan kita ada orang di masjid, beribadah tentang sunnah akidah sahih. Yang persediaan kerja. Tak ada orang yang pergi duduk mewah, yang pergi kerja ni tak. Kalau mereka dah paling bila-bila lagi, mereka tak kerja. Ini tak ada. Baik, jadi dia kata apa? Okey, maksud apa dia? Ayat 10. Qala alladhina yadhunnuna. Tengok bahasa Arab ni. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah. Berkatalah orang yang yazunnun. Tadi kita bincang kata yazunnun. Zanna yazunnun maksudnya apa? Menyangka, sangkaan. Kita tahu terjemahan dia apa? Meyakini. Jadi dia dalil bahawa perkataan zan dalam bahasa Arab bukan semestinya maksud dia ialah sangkaan. Habis tu saya tak tahu zon sangkaan ke tak. Tengok konteks ayat, tengok tafsir, maka kita faham. Yaquluna annahu mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idznillah. Dan orang-orang yang meyakini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kam min fi'atin qalilah, betapa banyak pasukan yang kecil tentera dia, ghalabat fi'atan kathirah, akan mengalahkan pasukan yang besar bi'idznillah. Apa makna? Ini perkataan awal maksudnya apa? Yakin. Ini pasal balik dekat hadis yang kita baca ni, fasakatna fa'annana hatta wananna, sehingga kami yakin bahawa Nabi ni akan sebutkan nama dengan nama yang lain. Maksudnya apa? Kalau kita lah tanya soalan yang nampak obvious, kalau kita kata, siapa saya? Kalau obvious, maksudnya kita faham bahawa dia tak nak jawapan yang obvious tu, yang jelas tu. Kata, hari ni hari apa tuan? Hari apa kali ni? Kata, hari Jumaat saya tak tahu. Memang kita tahu Jumaat maksudnya ada benda. Ada dia kata, kamu tahu tak hari apakah ini? Maksud para sahabat sebagainya, diam. Sakitlah. Hatta waladna, sehingga kami yakin bahawa Nabi akan sebut benda lain daripada apa yang kita faham hari biasa ini kita faham. Cuma
datang riwayat lain dalam riwayat Ahmad bahawa ada sahabat jawab, hari apakah ini? Hari Raya Haji ya Rasulullah. Bulan apakah ini? Bulan Zulhijjah. Bumi apakah ini? Bumi haram, tanah haram. Nah, kenapa dapat bertentangan? Dari riwayat Al-Bukhari ini kata sahabat dia, dari riwayat Ahmad disebut sahabat jawab. Maka kata Imam Ibn Hajar, tidak ada pertentangan antara kedua. Sebab apa? Sebab mungkin dia tanya, masih musim haji, ramai 10,000 yang pergi haji dengan Nabi SAW. Yang pergi haji ke 10,000, 100,000. 100,000 boleh pergi satu Makkah. 100,000 yang pergi haji dengan Nabi SAW. Jadi bila Nabi tanya, mestilah ada sebahagian yang jawab, ada sebahagian yang diam ni nak tunggu jawapan Nabi. Yang jawab ni dia nak jawab lah soalan Nabi dah tanya, jawab lah. Jadi tidak ada pertentangan antara kedua. Maka kami pun diam dan sehingga kami yakin bahawa Nabi akan menyebutkan selain daripada namanya, selain daripada nama yang kita tahu, yang kita faham. Lalu Nabi kata, qala alaysa yawman nahri, bukankah ini hari sembelihan, nama nahri hari raya haji. Masya-Allah, Allah Taala bagi taufik untuk hadis ini kita baca betul boleh. Taufik kepada Allah Taala. Tapi kalau buat minggu lepas lagi taufik. Semangat lagi tepat. Sebab kalau kita buat kuliah hari Jumaat lepas, tempat hari di Mekah. Tapi tak apalah. Bukankah apakah hari haji? Qulna bala. Bila bahkan ya Rasulullah. Qala fa ayyu syahrin hadha? Bulan apakah ini? Maka kami pun diam sehingga kami yakin bahawa Nabi akan sebut nama yang lain. Faqala alaysa bil hijjah? Bukankah bulan ini bulan Zulhijjah? Qulna bala. Bahkan ya Rasulullah, fa inna dima'akum. Dalam riwayat lain ada sebut bumi apakah ini? Bumi haram. Maka Nabi sebut fa inna dima'akum, sesungguhnya darah kamu, wa amwalakum, harta-harta kamu. Amwal jamak mal, baitul mal, mal harta, amwal harta-harta. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'rad maksudnya apa ni? Marwah. A'radakum bainakum haram, iaitu di antara kamu itu haram untuk kamu melanggar. Betul macam mana itu haram untuk kamu menyentuhnya ataupun dihormati. Boleh juga maksudnya sangat dihormati. Haram juga maksudnya dihormati. Itu Masjidil Haram di mana putih apa? Holy Mosque. Kita kata prohibited mosque. Kita kata Masjidil Haram, masjid prohibited. Masjid yang suci. Maka Nabi pun sebut fa inna dima'akum, sesungguhnya darah kamu, wa amwalakum, dan harta kamu, wa a'radakum, dan marwah kamu, bainakum haram. Antara kamu itu haram untuk disentuh, iaitu mulia. Iaitu mulia. Itu Masjidil Haram, ini masjid yang mulia, suci. Masjid suci, kamu tak boleh sentuh darah Allah, tak boleh sentuh marwah, tak boleh sentuh harta orang. Kahurmati yaumikum hadha, seperti mulianya hari ini, iaitu hari raya haji. Fi syahrikum hadha, iaitu pada bulan ini, pada bulan haji ini, Zulhijjah. Wa fi baladikum hadha, yang di negeri kamu ini, negeri Makkah, Mina. Liyubal atau liyubal syahid atau liyubal syahid. Hendaklah orang yang menyaksikan, yang menyaksikan datang hari ini, dengar aku punya khutbah ni, hendaklah dia sampaikan kepada al-ghaib. Ghaib itu yang tak datang. Liyubal syahidu al-ghaibah.
Jadi hadis ini dalil bahawa kena sampaikan ilmu wajib. Jadi kalau orang kata apa hukum sampaikan ilmu, hukumnya fardu kifayah. Kalau kat tempat pun tak ada orang yang sampaikan, maka kita wajib sampaikan. Selagi mana tak ada orang yang sampaikan, maka dosa orang tempat. Tapi kalau kita duduk dekat Sumbang USG 1, USG 1, tak ada langsung mengajar sunnah guys, tak ada langsung orang sampaikan sunnah, maka kita wajib sampaikan. Kalau mak sunnah ni di mana saja dia berada, dia kena sampaikan. Kalau tak boleh sampaikan, dia ajak ustaz sampaikan. Atau keluarga ni, kalau dia tak mampu nak sampaikan, dia akan panggil orang lain sampaikan. Dia boleh asyahid al-ghaib. Saya rasa betul gitu. Kalau ada semua orang buat macam ni, sesiapa tak Islam, sesiapa sunnah. Dia boleh asyahid al-ghaib. Fa inna syahida asa. Kemungkinan orang yang menyaksikan, itu yang dengar hadis daripada Nabi SAW, asa an yablugha atau an yuballigha, moga-moga dia akan sampaikan kepada orang yang lebih awam, lebih faham daripada dia. Dia faham daripada dia. Okey. Soalan yang kita boleh timbulkan, kenapa Nabi sebut, Nabi tanya dulu, hari ni hari apa? Bulan ni bulan apa? Kenapa Nabi tanya? Imam bin Hajar dalam Fathul Bari dia sebut, sebab orang Arab dahulu memang diorang ni dah berpegang kepada bahawa hari raya haji itu hari mulia. Bulan Zulhijjah itu bulan mulia, dan Mekah ni bumi yang mulia. Sebab kalau kita tengok bila orang musyrikin Abu Sufyan masa dia berislam, dia nak bunuh 3 orang sahabat yang ditangkap, Zaid bin Dafinah. Dia bunuh dekat mana? Dia bukan bunuh dekat Masjidil Haram. Dia bunuh dekat mana? Dia bunuh dekat Masjid Aisyah, di Masjid Tanah Halal. Dia tak bunuh dekat Tanah Haram. Kau dia tahu, tak boleh. Ya. Lepas orang yang ada masalah dia akan datang ke Masjid Haram, selamat. Maksudnya orang musyrikin dah pegang benda ni lama dah. Sebab mereka ni walisi Mekah ni daripada Nabi, tahu, daripada Nabi Ibrahim. Dan mereka juga buat haji. Orang musyrikin pergi Muzdalifah, cuma dia hukum di Muzdalifah, dia mabit di Arafah tu balik. Nabi hukum di Arafah, mabit di Muzdalifah, dia terbalik. Ya. Jadi memang orang hormat Mekah yang Madinah. Tapi bila buat bunuh orang, orang siapa yang bunuh? Maksudnya itu dah dikaitkan. Kalau orang kurang beriman, kau percaya bahawa Mekah yang mulia, Madinah, Mekah yang mulia, Ali yang mulia, darah kamu itu lagi mulia daripada tanah ni. Maksudnya dah dikata lazawal dunia, hilangnya dunia ini ahwanu minallah, lebih ringan di sisi Allah min qatli rajulin muslim, daripada mati seorang lelaki muslim. Bahkan sekali riwayat kata la hadmul Ka'bah, semuanya runtuhnya Ka'bah itu lebih ringan di sisi Allah, lebih Allah Ta'ala suka daripada matinya seorang muslim. Jadi kalau betapa darah orang Islam tu lagi mahal, sebab Ka'bah boleh buat balik, kalau mati tak boleh buat. Jadi kalau orang Islam faham ni, dekat nak cium Hajarul Aswad tu, muka-muka macam nak mati ke tak? Jangan relax, tenang, sikit. Kalau cium, kalau tahan lagi, takut arah apa, lelaki perempuan habis,
Bakal kumpul dan mencabut di duduk. Menakut kita tahu lah. Dan Allah Ustaz. Jadi lebih mulia daripada dalam. Jadi dari hadis ini kata, wahai orang Arab, wahai sahabat-sahabatku yang dahulu kamu pun pernah buat haji, kamu agungkan bulan ni, kamu agungkan tanah ni, maka sebagaimana kamu agungkannya, menghormatinya, itulah kamu kena menghormati dan mengagungkan harta, marwah dan juga darah umat Islam yang lain. Masya Allah. Kalau kita baca hadis kena khutbah Nabi masa hari raya ni, semua kena jaga hak orang je. Jagalah hak istausul bil nisa, jagalah wanita, jaga elok wanita, jaga hak hamba, jaga hak teman, jaga hak semua, jaga perkaraannya, jaga hak, jaga hak. Jangan tumpahkan darah dan nanti bukan bertakwa lepas tauhid, jaga hak orang ialah Islam. Lepas kita ni jangan langgar hak orang. Sebab dia sengaja tak sengaja, murah tak murah, jangan langgar hak orang. Takut. Dia bayangkan kalau kita ambil 1 inci di tanah orang, dia kata, nama kita membala masyikuran. Apa yang menzalimi 1 jengkal dia dari tanah saudara, tulis kalau bisa diharati, tergelap dalam 7 busuk neraka. Satu ni. Jadi kalau orang yang buka sepadan tanah, dia kata la'anallah man khayyara manar al-ard. La'anat Allah, itu orang yang mengubah sepadan tanah. Jadi pula dengan orang yang melanggar, yang tuduh sahabat dia buat cakap pada yang tadi, ubah umat tadi bagus. Kan? Dia kata man qala fi akhihi ma laysa fihi. Siapa yang bercakap tentang saudaranya yang apa saudaranya tak ada benda tersebut pada saudaranya, askanahullahu ala rabbatil khabat. Allah Ta'ala akan dudukkannya di atas cairan neraka, cairan ahli neraka, nanah-nanah dia. Hatta yakhruja minha, sehingga dia tarik, dia keluar daripada apa yang dia cakap tu, tarik balik apa yang dia cakap. Ini sebenarnya awak ke atas dasar ini Islam mengharamkan riba, mengharamkan ambil harta secara batil, maknanya jaga harta. Kata Islam juga melarang daripada mengumpat dan nak menjaga maruah. Islam juga melarang daripada berbunuh-bunuhan. Dalam Islam masuk masjid, Nabi kata, siapa yang man akhadha naslan, siapa yang bawa anak panah pendek macam ni ke masjid, fal yumsik naslahu, maka hendaklah dia pegang dia punya apa dia, kepala dia tu, untuk kepala dia. Nabi larang masuk dalam masjid dalam keadaan isbat pedang tidak bersarung. Nabi larang bergurau dengan bulu-bulukan Islam, tak boleh, haram. Nanti kemungkinan syaitan akan kacau apa ketika kawan kamu. Tak boleh gurau-gurau macam tu. Bahkan sampai Nabi kata tak boleh barang siapa yang menakut-nakutkan saudaranya, apa Allah akan takut-takutkan dia akan orang suka buat plan. Kan? Dia duduk kat pintu. Tak boleh tu. Orang tak boleh. Dia tak tahu buat prank. Kawan-kawan suruh gambaran kawan. Tak boleh marah. Benar-benar sampai akan menakutkan saudaranya. Jadi dalam masalah ini jelas. Tetapi kenapa hadis ini disebut dalam kitabul ilm? Jelas, iaitu libaligh asy-syahidu al-ghaibah. Kemungkinan iaitu hendaklah orang yang datang menyampaikan kepada yang tak datang. Sebab apa? Sebab kemungkinan yang dengar itu yang disampaikan itu lebih memahami daripada yang disampaikan. Apa pengajaran lain daripada hadis ini? Pertama sekali, pengajaran hadis ini kata Ibn Hajar, al-hathu ala tabligh al-ilm, itu galakkan untuk menyampaikan ilmu. Yang kedua, jawaz tahammul qabla kamal al-ahliyah. Cantik. Apa
Apa dia? Boleh menanggung ilmu sebelum cukup keahliannya. Boleh menanggung ilmu sebelum cukup keahlian, tetapi tidak ketika menyampaikan. Apa betul Ustaz? Faham tak Abu Bayan? Contoh ni, dalam kuliah kita ni tadi Syurai, anak semua datang. Dia main-main, main. Tapi kadang-kadang dia dengar hadis daripada saya. Dia dengar hadis, bukan Syurai dia dengar. Atau Yunus lah, pasal sikit. Yunus ni dah cukup isyarat menyampaikan ilmu. Tak cukup lagi, bagi dia balik. Syarat menyampaikan ilmu ada, mesti balik. Sebab apa? Sebab dia ada tanggungjawab. Dia mesti adil. Betul tak? Perawi hadis adil, aqil, balik. Tetapi masa dia dapat ilmu, perlukah dia syarat kena balik? Tak. Jadi kalau Yunus dari umur 8 tahun dia dengar hadis. Dan satu hari aku datang ke Baitul Rahmah, aku dengar Ustaz sebut, taklah sampaikan ilmu. Mengibadah asyari minul ghaib. Betul tak? Atau budak-budak sekarang doa hafal matan dengan hafal hadis. Dia dah cukup bersyarat, tak cukup bersyarat lagi. Main tak betul lagi. Mayang tak betul lagi. Tapi masa dah dewasa nanti, dia balik dia sampaikan. Aku dengar sebuah hadis daripada Nabi SAW. Kau dengar masa bila? Dengar masa kanak-kanak. Mana boleh? Tak, boleh. Walaupun yang dengar itu belum cukup syarat, tapi ketika menyampaikan dia lebih. Macam mana Ibn Hajar boleh keluarkan faedah ni? Tak mana hadis ni kata boleh menanggung ilmu sebelum sempurna syarat dia, tapi boleh tapi masa menyampaikan kena balik. Kalau yang sahabat yang masa dia haji dengan Nabi itu bukan semua boleh buat. Pasal tu ini boleh buat. Yang kedua, hendaklah yang sampaikan mungkin yang lebih yang disampaikan itu lebih faham. Maksudnya yang kita faham apa yang disampaikan. Beritahu dia. Maksudnya dia belum sempurna lagi kefahaman dia. Belum sempurna lagi kefahaman. Baik, kalau orang yang belum sempurna kefahaman dengan orang yang sempurna kefahaman lagi baik, sempurna kefahaman lagi baik. Tapi dalam bab menanggung ilmu boleh diterima. Ada kalau surah ini dia hafal hadis, tak faham pun disampaikan. Mami-mami yang dia dapat hafal hadis satu, kalau disampaikan, sampaikan tak kira, masa diterima tu kira. Sampaikan tu kena ada dia masa dia balik. Ada masa balik. Dalam bahasa Arab, dalam tradisi ilmu hadis, waktu terima hadis itu dipanggil tahammul. Masalah panggil apa? Tahammul. Tahammul. Ini masa terima, masa tanggung ilmu. Masa sampai dia dipanggil al-ada. Ada atau kita selalu belajar, orang belajar ulumul hadis dari bab syurut tahammuli wal ada. Syarat-syarat tanggung ilmu wal ada. Tahammul ni cukup dia memayis. Tak boleh lah. Sebab itulah apa hukumnya kalau baby jumpa Nabi SAW, dia kira sahabat ke tak? Bukankah sahabat tu sampai jumpa Nabi SAW, beriman dengannya dan mati dalam Islam? Okey, baby jumpa Nabi, kira sahabat. Dan jumpa Nabi itu Nabi berikan tak sebab besar.
jawapan dia? Jadi, sabar tak? Sabar tak? Ha? Sabar. Ada apa? Nabi baik. Siapa Nabi? Sahabat ni apa? Orang yang beriman dengan Nabi, beriman dengan dia, arti dalam Islam. Jadi mana Nabi tak? Dia beriman tak masa dia dewasa? Beriman. Arti dalam Islam tak? Habis dia sahabat. Dia boleh sahabat. Tapi, ada tapi. Bila diriwayatkan hadis daripada Nabi SAW, dia kira sanad dia terputus. Kalau dia sendiri sebut. Batal pasyarat. Yeah. Tahammul masa dia dapat tu dia berapa dah memai. Kurang-kurangnya dah memai. Setelah kita jami' akhlaqul rawi wa adab as-sami' itu disebut. Masuk Sufyan bin Uyainah kecil lagi. Macam masyhuran tu datang kelas siapa benda tu. Ada apa? Ada bunga di tepi. Mak dia cocok bunga di kelas. Sebab kita hadir. Kita datang kuliah. Al-A'mash punya kuliah. Al-A'mash Lama bin Umar Bapak besar Tabi'in Al-A'mash Al-A'mash anak murid kepada Syaqiq bin Salamah. Kita akan jumpa Syaqiq bin Salamah ni tabi'in besar. Lalu orang kata, oi A'mash, apa benda lah kau ni buat budak-budak kecil jadi? Dia kata, tak, sabar, nanti besar dia jadi ahli ni. Betul, Sufyan bin Uyainah jadi ulama hadis besar. Tapi kenapa dia terima? Betul kita akan jadi disebut sebab dia dah main. Dia dah main Mengiz. Barakallah. Jadi bila kita boleh bawa anak kita pergi kuliah, masa dah main ada yang main tetap faedah. Jadi istifadah. Bukan saya tak dibawa. Jadi kalau anak-anak dapat istifadah, ada faedah. Yang ketiga, faedah hadis ni. Boleh jadi generasi yang selepasnya lebih faham daripada generasi yang sebelumnya. Tetapi ini sangat sedikit. Tapi ini tidak banyak. Apa maksud dia? Bolehkah kita kata ada orang, ada tabi'in yang lebih faham hadis daripada sahabat? Jadi ini berkata-kata besar. Boleh tak kita kata ada tabi'in, bila kita tabi'in lebih faham hadis daripada sahabat? Kenapa boleh? Boleh. Ada tabi'in lagi faham hadis daripada sahabat. Maka jawapannya pada tafsir. Kalau kau maksudkan tabi'in dengan maksud jenis tabi'innya, tabi'in keseluruhannya dibanding dengan ilmu sahabat secara keseluruhannya, tak mungkin tabi'in lagi faham daripada sahabat. Tak mungkin tabi'in lagi faham daripada sahabat. Sebab sahabat ilmu dia lebih tinggi. A'taqahum ilman wa aqallum takallufan wa abarrahum quluban. Nabi Mas'ud, orang yang paling bagus agamanya, paling dalam ilmunya, dan paling sedikit susah-susahkan agamanya. Jadi tak mungkin ada generasi selepas sahabat yang lebih alim daripada sahabat. Ini melihat kepada secara umum. Tapi kalau melihat individu, ada individu daripada tabi'in yang lebih alim daripada sebahagian individu daripada sahabat itu. Ya, kalau sahabat yang baru masuk Islam di ujung-ujung, kan? Di ujung-ujung baru masuk masa pembukaan, masa haji masuk Islam.
Berapa hari je sebelum masuk Islam. Balik pula dengan tabi'in yang alim yang memang hebat-hebat, Syafiq bin Salamah, Abu Wa'il apa semua. Itu masuk Ibn Hajar boleh saja dari segi yang kemudian itu lebih alim, tapi itu qillah sedikit tak semua. Itu juga ada tabi'in yang lebih alim daripada tabi'in. Jawapan kita sama. Lihat secara umum memang tak mungkin Nabi Ali bertari Nabi darah ilmu daripada sahabat. Tapi melihat individu di dalam tabi'in, mungkin ada yang lebih alim daripada individu daripada tabi'in dan seterusnya. Contoh mudah. Agak-agak dalam hadis Imam Abu Hanifah dengan Imam Bukhari, siapa lagi hebat? Alhamdulillah. Tapi bukan dari Imam Abu Hanifah tabi'in, betul tak? Tabi'in. Imam Bukhari jauh saja, Tabi'ah yang ke-12 dah. Tabi'in. Nah, itu boleh cakap macam tu? Boleh. Lihat kepada ini. Ustaz, kenapa kita tak boleh kata secara kelompoknya mereka tu lagi bagus daripada sebelumnya? Kerana ada hadis Nabi SAW Nabi sebut, Nabi kata la ya'ti zamanun, tidak akan datang satu zaman illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang satu zaman, mereka zaman yang baru datang lagi buruk pada zaman sebelumnya. Apa kata ulama salaf? Bukan aku maksudkan itu adalah buah-buahannya, uangnya, bukan itu yang kami maksudkan. Maksudkan ialah bila matinya ulama. Bisa tak zaman Nabi Syekh bin Baz, Allah, Ibn Uthaymin, Syekh Al-Albani, tidur gunung ahli sunnah, datang sekali musim haji, kita bayangkan suasana macam mana. Lepas tu zaman itu dah habis. Tapi kita benar-benar naik, kita sebut tempat yang tinggi ulama besar. Habis zaman. Tak ada ulama yang lagi hebat daripada dia. Ada ulama hebat pada zaman ni. Ada yang hebat. Baik, ada ulama yang hebat. Tapi zaman kita tak sama. Faham kan? Itu kata Imam Ibn Hajar lagi. واستنبط ابن المريد من تعليق الانتهاء الأرجح نظرا للمتقدم أن تفسير الراوي أرجح. Salah sekolah ulama Nabi Ibn Munir dikatakan hadis ini bukan boleh mengatakan bahawa ulama mutaakhir lebih rajih pendapatnya daripada orang sebelum. Ini tak benar. Jadi dibantah. As-salafu Aslam, salaf lebih selamat. Al-khalafu ahkam, khalaf lebih alim, lebih faham, tapi salaf lebih selamat. Ini ucapannya bahagia. Tak mungkin orang yang lebih jahil lagi selamat. Maka Nabi kata ana a'lamukum billah wa atqakum billah, aku paling tahu tentang Allah dan aku paling bertakwa. Bukan Allah Ta'ala kata dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Saya takut Allah Ta'ala dan takut itu ulama. Masih lagi tahu, lagi banyak dia tahu, yang beramal lagi dia takut, lagi dia tinggi, lagi dia selamat. Takkanlah kita kan, kita nak safety officer mesti ambil yang kalau safety officer lebih tahu tentang keselamatan daripada orang biasa, betul tak? Takkan dia ambil tak apa, kita orang lebih selamat walaupun dia lebih faham. Apa hal pula? Tak betul. Dia tahu macam mana salahkan dia semua. Apa hal? Ini coba. Lagi tafsir rawi lebih rajih daripada tafsir yang bukan rawi. Kita ni nak huraikan hadis, nak syarahkan hadis, terbaik sekali huraikan hadis dengan hadis Nabi. Yang kedua, nak huraikan hadis terbaik dengan
Pahaman sahabat salaf. Tapi katakanlah lepas sahabat berlaku pertentangan antara dua pendapat pada satu hadis. Contoh, Nabi kata, barang siapa nak memperpanjangkan cahaya wuduknya, maka apa dia? Lakukanlah. Jadi siapa yang nak cahaya ke akhirat dia banyak, maka lakukanlah. Abu Hurairah yang riwayatkan hadis itu, dia basuh tangan dia sampai atas. Okey. Ada ulama lain betul tu. Maksud memperpanjangkan wuduk itu dengan banyakkan berwuduk, bukan lebihkan wuduk. Kita tak ambil pendapat mana yang okey. Pendapat mana yang kuat? Abu Hurairah itu pendapat mana lain? Kenapa? Dia perawi ini kaedah yang ada sekarang. Sebab dia yang riwayatkan hadis, dia dengar daripada Nabi sallallahu. Jadi periwayatan perawi itu lebih rajih daripada bukan perawi. Ustaz, dari mana dia ambil Ibn Hajar keluarkan faedah daripada hadis ni? Tengok kebijaksanaan yang dia sambut teramah. Macam mana Ibn Hajar boleh keluarkan faedah? Huraiannya, syarah tafsirnya perawi itu lebih kuat daripada tafsir bukan perawi. Bukan kata dia kata, sampaikanlah. Kemungkinan orang yang disampaikan itu lebih mengetahui daripada yang menyampaikan. Bukankah yang disampaikan itu juga jadi riwayat? Tadi kata as-sami, yang ini Rasulullah, yang ini pendengar tentang as-sami. Jadi al-muballigh, muballigh yang disampaikan. Jadi yang menyampaikan. Okey. Nabi kata, sampaikanlah wahai as-sami kepada mukmin. Kemungkinan yang disampaikan itu lebih faham. Lebih faham. Sebenarnya yang disampaikan itu riwayat ada. Tak. Ini tadi dengar dari diri. Dia riwayatkan juga. Tiba-tiba datang sampai di yang tak riwayatkan hadis ni. Dia ambil dulu buku ke apa ke, dari mana tu. Dia dengar hadis ni, dia tafsirkan hadis. Yang ini lagi rajin ke yang ini lagi rajin? Yang ini lagi rajin. Kenapa? Sebab dia tahu je. Apa Nabi kata? Sebab dia rubba balik awal. Yang dua kata lagi awal. Yang kedua Nabi kata rubba, kemungkinan yang disampaikan itu lebih faham. Kata rubba Jemaah kata apa ni? Boleh jadi yang menyampaikan. Kadang-kadang ada kala lupa, ada kala. Jadi
Tapi kalau buat dalam bahasa Arab kita rubah, boleh ditaklid, boleh ditakfir, dua boleh. Itu fikir itu cuma. Rubah boleh ditaklid, boleh taklidnya. Banyaknya orang yang disampaikan lebih faham daripada yang menyampaikan. Boleh juga tak ramai orang yang disampaikan lebih faham daripada orang yang menyampaikan. Itu menunjukkan bahawa yang menyampaikan itu kalau lebih rajih daripada yang disampaikan. Kalau dia kata tak ramai, sebab kita rubah juga boleh bawa maksud tak ramai orang yang disampaikan. Ini sampai. Sebab tak ramai yang disampaikan itu lebih faham daripada yang disampaikan. Jadi kita rubah kadang-kadang itu boleh diterjemahkan dua maksud. Satu, betapa ramai orang yang disampaikan dia lebih faham. Atau tak ramai orang yang disampaikan itu lebih faham. Maksudnya orang yang menyampaikan biasanya lebih faham. Adakah keadaan yang meriwayatkan itu lebih faham yang banyak ke, atau yang mendengar itu lebih faham? Biasanya yang sampaikan lebih faham juga. Imam Syafi'i riwayatkan lebih faham. Imam Ahmad riwayatkan lebih faham. Imam Malik rahimahullah di dalam kitab Muwatta dia lebih faham. Itu maksud Imam Hajar dari sini. Di sini saja membantah kelompok yang memperlekehkan orang yang ahlul hadis. Kata ahlul hadis seumpama farmasis, ahlul fiqh macam doktor. Pernah dengar tak doktor macam ni? Kata ahlul hadis saidali, farmasis. Tapi doktor ahlul fiqh itu pabrik. Itu bukan semua keadaan tentu. Dia betul ada perawi hadis yang memang tak faqih, tapi ramai perawi hadis yang faqih. Al-Layth bin Sa'ad faqih, Imam Malik faqih, Sufyan faqih ahli Makkah, Sufyan bin Uyainah perawi hadis yang hebat. Abdul Razak San'ani hebat, Mughani, Amr bin Rashid ahli fiqh. Jadi bukan semestinya kalau dia perawi hadis maksudnya dia tak faqih. Imam Bukhari faqih. Bahkan Imam Muslim pun faqih. Cara dia susun Sahih Muslim tu sampai kalau Imam Nawawi letak tajuk tu cantik. Seolah-olah Imam Muslim dah ada dalam kepala susunan tajuk. Bayangkan dia nak mengira ilmu hadis, boleh susun tajuk tersusun cantik. Ada munasabah pula bab-bab ni. Munasabah maksudnya ada link antara satu bab dengan bab yang lain dalam kepala. Berapa? Jadi masalah ini kita kena perhatikan apa sekalian supaya tak jatuh pada syubhat ahli bidah. Lagi, wa fihi jawazul qu'ud 'ala dhahri dawab. Boleh hanya mengajar sampai duduk atas kenderaan binatang. Boleh atas naik motor pergi gula, boleh. Atau atas kereta, contohnya sekarang buat online, guna online atas kereta, boleh. Podcast dan kereta dalam bahari jawab. Bahkan boleh duduk pula atas kursi. Kalau boleh duduk atas unta mengajar, duduk atas kursi macam ni, lebih lagi lah boleh. Nah, idza ihtija ila dzalik, kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Nabi dia sendiri ikut juga. Nabi duduk atas lantai juga dengan kawan-kawan. Sahabat dua. Misalkan hadis yang kita baca sebelum ni, hadis Arab Badui tu kan dari mana pemahaman. Kalau dah Nabi duduk atas jadi mesti dah awal dah tahu dah apa lagi masalah. Tapi Nabi duduk sekali dia orang tak nampak. Kau pemahaman. Apa faedah hadis ni lagi?
bolehnya untuk dibolehkan berkhutbah di tempat yang tinggi supaya lebih sampai kepada orang yang berkenaan. Betul dia kenapa boleh naikkan sikit tempat guru mengajar, supaya suaranya lebih sampai kepada orang. Kita tambah lagi, ajaran dia itu berusaha untuk menyampaikan suara sejauh yang mungkin. Itu perintah syar'i. Jadi kita pakai mikrofon yang terbaik, itu perintah syar'i. Ada asal daripada syarak. Apa Nabi cakap di atas muka supaya sampai ke orang. Jadi berusaha untuk menyampaikan sejauhnya itu adalah usaha yang sunnah. Pakai mic tidak. Pakai mic tidak. Betul, nanti bodoh lah. Bodoh kan. Saya pun pakai mic tidak. Ini pun satu soalan. Boleh kita bawa dan sa'i di atas muka? Ini yang Umar dia ajar waktu ada kat kalau ini Nabi sendiri ada sudah kita bawa atas. Kalau kita atau macam bagi mana yang itu boleh tak? Masalah ni dipersisikan para ulama. Alasan mazhab Syafi'i kita tak boleh adalah kerana Nabi buat kerana hajat. Sebab Nabi buat hadis tadi, yang Nabi perlu berada di atas supaya orang boleh nampak kemana Nabi bergerak. Kalau Nabi duduk atas jalan atas tanah macam orang lain, dan saya orang akan lost. Baik, kita mau tahu bahawa dua orang datang untuk menghilang. Buat 20 orang je. Punya mahir dah. Nak pula mutahir pula. Ini mutahir tu kan. Mutahir bukan 6 foot ni mutahir kan. 5 kaki 4 mutahir ni. Baru starting usia kedua dah hilang lah. Itu yang dah ada 125 orang. Tengok lagi sekarang tu. Oleh kata Nabi SAW kata disebut ini ada kata di darurah wa fi jawab halal fi darurah. Pada bab darurah. Pada bab darurah. Ini bukanlah semestinya kuliah, semestinya semua tempat tak penting. Kalau tak perlu, dalam kelas biasa tak perlu ada stage. Tapi pada tempat yang besar, ada stage. Ini darurah. Supaya watak dia kata, kita kalau tadi kena buat stage. Ada kalau kecil stage, sunnah kan di stage. Tak, dia darurah. Kerana ada hajat stage. Stage. Kalau orang masih kecil, ulama kata boleh. Kalau sebab Nabi buat, kita boleh kan? Kalau Syafi'i kata tak boleh, melainkan para kita bermudah-mudahan. Jadi saya saja nak tahu ada apa yang naik pagi dan saja dia kan, tapi banyak kalau dia tak kena ni dia betul dia lagi, dia kisah malas, bayar saya saja tak tinggalkan apa akan bersama. Bab surat bab al-ilmu qabla qawl wal amal. Bab al-ilmi qabla al-qawl wal amal. Bab al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Bab ilmu sebelum bercakap dan beramal. Ini yang dalam usul salah kan. Bab qala al-muqall rahimahullah bab al-ilmu qabla al-qawl wal amal. والذي قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. Bab dalam bab ini senang. Imam Bukhari nak kata kita kena berilmu dulu sebelum nak beramal. Sebelum berkata tu kau tu beramal tu adalah amal dengan kata-kata. Jadi sebelum apa-apa kena ada berilmu. Dalilnya
Fa'alam apa tak? Ketahuilah la ilaha illallah. Belajar dulu. Lepas tu ayat ada sambungannya. Wastaghfir li dhanbik. Dan mintalah ampun pada Allah kerana dosa-dosa. Maksudnya kena tahu dulu baru bila minta ampun. Ada setengah orang kan minta ampun dia tak tahu dia buat dosa. Kan? Ada setengah orang istighfar sampai istighfar dia tengah buat dosa. Pakai tangan istighfar. Astagfirullah. Tengok kat masjid kadang-kadang. Dia buat tawaf, ada orang tawaf lagi susah tawaf minta ampun ya Allah ampunkan pakai tangan. Jadi ataupun sambil menangis minta ampun buat bid'ah. Nah, jadi fa'lam annahu la ilaha illallah fa bada'a bil ilmi. Nampak? Dimulakan dengan ilmu dulu. Fa'lam ay ta'allam, itu belajarlah. Kemudian Nabi kata, dan Imam Bukhari kata wa annal ulama warathatul anbiya, bahawa ulama itu pewarisnya Nabi. Ucapan ulama pewaris Nabi ini hadis itu bukan hadis tuan. Al ulama warathatul anbiya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris sekalian Nabi. Disebutkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan Hakim. Disahihkan. Okey. Nah, jadi ada hadis. Jadi ucapan fa'anal ulama warasatul anbiya itu hadis yang riwayat Abu Dawud. Kemudian warasul ilma. Tetapi dia warasu ke warisu ke warasu. Ada double, ada satu. Kalau ada satu maksudnya Nabi-Nabi itu mewariskan. Boleh juga dibaca dengan warisu al-ilma. Maksudnya ulama itu mewarisi ilmu. Siapa yang mengambilnya, dia telah mengambil bahagian yang besar. Ini potongan hadis riwayat Abu Dawud tadi kan. Dalam hadis disebut fa'inal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Nabi itu tidak mewariskan dirham dan dinar, tapi Nabi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bahagian besar daripada ilmu. Itu kisah Abu Hurairah tu kan, famous. Ustaz Nurul keluar masjid, Nabi orang tengok ada orang tengah lepak kat luar. Orang kata, awak nak keluar masjid ni, awak kat luar masjid ni. Awak tengah bagi-bagi harta kat dalam masjid tu. Ya, orang bagi harta, kumpul lagi semua di masjid. Tengok ada kuliah. Kata mana ada orang bagi harta, wahai orang. Macam dah sampai ke hadis tu. Itu ilmu, harta. Jadi jangan ingat harta itu hanyalah. Jadi ilmu ni harta yang besar. Kata Abu Al-As. Abu Al-As kan dia tak hadis ni. Kata benda yang paling sayang dunia itu dalam rumah aku. Kata kita hadis. Tapi kalau suruh aku pilih salah satu, kita hadis pun aku nak ambil apa. Ini harta yang sangat. Kalau orang orang sekarang handphone lebih mahal. Mahal segala. Saya kemudian Nabi sebut man salaka tariqan yaltaqu fihi bi ilman sahalallahu bi tariqan ila jannah. Orang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Taala mudahkan jalannya ke syurga. Ini kita akan jumpa hadis riwayat Al-Bukhari juga. Okey. Apa maksudnya barang siapa menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, Allah Taala mudahkan jalan ke syurga. Maksud menempuh jalan ni dua. Satu menempuh jalan secara fizikal, datang kelas, sekarang kemudian malam-malam ni untuk bergerak, maka orang akan mudahkan jalan hidup. Yang kedua, maksudnya menempuh jalan secara maknawi. Maknawi maksudnya apa? Iaitu apa sahaja jalan untuk dia mendapatkan ilmu, maka itu juga termasuk dia menempuh satu jalan. Contohnya, dia download YouTube dengan kuliah YouTube, menempuh satu jalan. Termasuk juga menempuh jalan ni ialah dia mempelajari ilmu-ilmu yang boleh memahamikan dia kepada Al-Quran dan Sunnah. Contohnya, belajar bahasa Arab.
Dengan sabar-sabar, belajar nahu, belajar sorok, belajar balapah, belajar kamus, belajar ila akhiri. Apa tujuannya? Supaya dia boleh faham. Itu juga termasuk menempuhi satu jalan. Dia bukan sekadar fizikal. Apa saja, bahkan Syekh Ibn Utsaimin kata apa? Kalau dia cek di kedai, dia beli kaset. Untuk nak dengar kaset itu termasuk juga bangsa dan kawan. Ada juga kita buka mana kuliah yang baru, cari lagi itu semua, Google, download apa semua. Bayangkan itu kalau orang cari, bayangkan orang yang sendirikan. Dia yang download, dia yang cari tempat dalam ni semua, letakkan dalam ni. Dia menjadi asbab kepada orang mencari jalan. Pahala besar tak? Besar. Yang kedua, Allah Ta'ala mudahkan jalan ke syurga. Mudahkan jalan ke syurga ni juga boleh faham dengan dua cara. Satu, faham secara literal. Maksudnya nanti akhirat mudah dengan itu. Faham kedua iaitu dengan ilmu tadi dia tahu apakah jalan yang termudah untuk masuk syurga. Sebab orang jahil ni dia buat kerja pedak-pedak, rupanya tak ada pahala pun. Atau dia buat kerja pedak-pedak, rupanya pahala sikit. Atau dia buat kerja pedak-pedak, dia buat tu tak hafal. Atau dia buat pedak-pedak, bahawa benda tu bid'ah. Amilatun nasibah. Dia buat kerja penat. Apa maksud nasibah? Itu ta'ibah. Ta'ibah, penat. Apa benar program yang anak aku buat diri itu apa semua tak ada pahala. Sebab apa? Ada. Kalau ahli sunnah disebut la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Disebabkan tauhid. Manfaat tauhid. Mengajar Musa. Ayah dia Allah berkata wahidah atau dalam manfaat. Orang yang hidayah beragama dengan sebab Musa dapat surga lebih baik dulu itu merah. Dan semua ini. Faqala jalla wa inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama. Sebenarnya benar-benar takut kepada Allah itu ialah ulama. Dari bahawa ulama itu mesti takut dengan Allah. Lepas kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kafa bil khasyati ilma, kafa bil ma'siyati jahla. Cukuplah khasyah itu satu ilmu dan maksiat itu satu kejahilan. Jadi kalau orang tu dia ada ilmu, dia buat maksiat, dia tak alim, dia jahil. Sebab orang yang alim, yakhsyallah. Jadi nak tahu ilmu tu bagus atau tak bagus, adakah diri kita lepas mengaji menambah takut kepada Allah, atau dia jadi lagi tak mampu? Apa jadi lagi tak mampu, lepas tu kena cek kepada hati dia yang ada masalah atau ustaz dia yang ada masalah. Majlis itu majlis yang bermasalah. Kalau bertanya Syekh Bukhari, kerana Rasulullah SAW dia bila mendengar khutbah Nabi SAW, maka raksahu bahawa khali, bahawa khali, bahawa khali, dia akan tutup kepala antara semua menangis. Sampai kedua imus khali. Itu majlis Nabi SAW. Kenapa? Wala ya'qiluha illa al-alimun. Dia maksud kepada Allah, fatilkal amsal nadribuha lin-nas. Itulah dia perumpamaan yang Allah Taala berikan dan tidak memahami yang melainkan orang yang berilmu. Dari bahawa orang berilmu ialah orang yang faham Quran. Sama lagi, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Kalau kami dahulu mendengar dan na'qil dan proses apa yang kami dengar, nescaya kami tak akan jadi penduduk neraka as-sa'ir. Dari bahawa kita minta ilmu. Dan dari bahawa jangan dengar kuliah saja. Saya dah sebutkan ni ayat ni dekat masjid-masjid. Dekat sini duduk sini ha. Dengar kuliah. Aku pun tak tulis, kitab pun tak buka, nota pun tak tengok. Kerana dah bagi yang buku tu, tak buka juga. Tak semangat masjid tu. Kita siap belikan buku. Beli dah 20, letak kat sebab. Jadi kita ada bilang bagi orang satu. Itu pun tak ada. Apa tu? Sebab Seluruh dia apa-apa bila sunat terlalu banyak belajar malas.
buat tidak, orang buat tidak. Bila orang cakap, marah kat kita ni. Boleh, kena ikat ni. Saya malah berdapat Lepas kita center ni Masjid yang masjid tak ada sekolah kat KL. Kita sudah buat lagi tu suami. Saya datang kembali, saya stop makanan. Masjid tu besar. Puas. Semua cakap, ya, dinding lama. Inilah jauh, saya mata memandang kat ujung tu. Sudah hari. Saya mata memandang. Kita suruh kat meja ni. Depan tak ada orang masuk. Kita memberi dah sama. Buku tu siap pergi je lah. Tak ada siapa lagi. Tuan ini kat antara itu menyampaikan petunjuk. Dua kali je datang. Tak. Tak Ustaz. Tak nak lah. Harus bukan lagi je. Kalau minta sikit, saya pergi. Sekarang minta sekolah lepas bayang pergi 5 minit sekolah. Itu okey. Tapi nak buka kitab, itu bukan sambil. Nah. Kemudian hadis Nabi Ladina ya'lamun wa ladina la ya'lamun. Dengan sama orang mengetahui dengan orang tidak mengetahui. Tak sama. Orang mengetahui lebih tinggi. Cumanya bila dia lebih tinggi, tanggungjawab dia lebih besar. Sebab itu tak sama orang yang berilmu buat maksiat dengan orang yang buat maksiat. Orang berilmu buat maksiat lebih besar dosa daripada orang yang buat maksiat. Sama lagi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khairi faqih fid din. Kalau siapa yang Allah akan kebaikan padanya, maka Allah Taala bagi dia faham agama. Jadi Syekh Utsaimin mafhum mukhalafah dia, faham lawan dia. Siapa yang Allah Taala tak nakkan kebaikan pada dia, dia tak faham agama. Senang, jika orang tak faham agama, maka Allah Taala nak kebaikan. Dan masuk hadis ni faham, bukan mestinya dia kena ada diri, bukan. Ada orang ada diri dia tak faham agama. Dia faham ini sunnah, dia buat yang haram. Kena wa innamal ilmu bitta'allum. Sebenarnya ilmu itu mesti dengan ta'allum. Yang ini sebenarnya hadis diriwayatkan oleh Al-Tabrani dan juga Ibnu Abi Asim. Okey. Ada hadis Ibnu Mas'ud. Sebagai kata hadis mauquf, itu ucapan Ibnu Mas'ud. Maksudnya apa? Innamal ilmu bitta'allum. Sebenarnya ilmu itu dengan belajar. Maksudnya kamu takkan dapat ilmu dengan sekadar keluar 40 hari. Saya tak. Kalau kata tuan, tak keluar, insya-Allah Allah Taala bagi ilmu. Insya-Allah keluar 3 hari Allah Taala bagi ilmu. Fattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa pada Allah, Taala bagi ilmu kepada kamu. Kata bertakwa pada Allah itu perlu ilmu juga. Jangan kamu nak takwa kalau kamu tak ada ilmu. Maksudnya masuk ayat Quran itu ialah bila kamu berilmu dan kamu bertakwa kepada Allah, Allah Taala akan tambahkan lagi ilmu kamu. Allah akan beri kamu pemahaman. Bukan maksudnya tak belajar apa-apa semayang itu masuk ilmu ni. Ilmu kita ilmu. Wal-fiqhu bitafaqquh. Wal-ilmu bitta'allum. Kamu ni habis kemudian kata Abu Zar, "Law wada'tu samsamata 'ala hadhihi." Kalau kamu letakkan pedang dekat aku punya tepuk ni supaya aku tidak menyampaikan kalimah yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum kau putuskan kepada aku akan sampaikan juga. Apa kisah Abu Zar? Abu Zar sekarang. Abu Zar kan diri syadid dalam menegakkan kebenaran. Kan pernah Nabi kata dekat dia, Abu Zar, ingat hadis apa? Akan masuk syurga orang ucap la ilaha illallah walaupun berzina walaupun mencuri. Walaupun berzina walaupun mencuri ya Rasulullah. Walaupun berzina walaupun mencuri dia kata. Walaupun berzina mencuri ya Rasulullah. Walaupun berzina walaupun mencuri. Apa kali ketiga dia kata walaupun aku campak masih kat betul-betul bahaya besar. Maksud orang tauhid akan masuk syurga juga walaupun berzina walaupun mencuri. Akhirnya masuk syurga. Abu Zar ni masa dekat Madinah, Uthman bin Affan hantar dia pergi Syam. Sebab dia ni syadid.
Dia pergi kat Syam, dia bertemu pula dengan Muawiyah. So Muawiyah dia mengatakan bahawa tidak ada riba al-fadl, riba pertukaran. Dia hanya riba nasi'ah, riba kampung saja. Di sisi Muawiyah. Abu Zar menang. Dia kata apa? Apa hal ni? Ada riba al-fadl. Kan? Dah bertemu pula dengan Muawiyah. Muawiyah kata Uthman, ambil balik. Panggil balik, suruh balik. Kita Uthman tu Uthman, harga Uthman. Yang itu satu lagi, itu Abu Darda. Sama Umar Khattab. Abu Darda pun bertemu juga dengan Muawiyah. Isu sama juga. betul. Dia yang menteri Syari Itu dalam Ibnu Majah. Ibnu Majah. Yang ni Abu Darda. Okay. Yang itu Muawiyah ni Abu Darda. Muawiyah juga. Jadi Muawiyah dia ada pendapat. Cerita lain macam balik. Lalu Uthman kata jadilah Abu Darda pergi kat Rabadah. Duduk kat Rabadah. Rabadah ni tempat kunci. Jadi sebenarnya hadis Nabi SAW, Nabi bertanya pada Abu Darda, kalau kamu minta Madinah, pimpin tu halau kau dari Madinah, pergi mana? Pergi Syam. Kalau kau dihalau daripada Syam, aku pergi balik Madinah. Abu Darda kata, dia kata, wahai Abu Darda, kalau kau dihalau daripada Madinah, aku akan lawan pimpin tu. Aku akan lawan pimpin tu. Abu Darda gangster kan, asal dia gangster. Apabila yang gangster nampak. Dia kata, tak, ya Abu Darda, jangan tipu ya Abu. Isma' wa'ati. Dengar dan patuh dengan pimpin. Yang Abu Darda fikirkan, apa tak? Nanti kan soal-soal kan? Soal. Ini cerita dia. Lepas tu Abu Darda ni, okay, masa musim haji, masa tengah melompat perintah Jamrah, orang ramai kumpul kat Abu Darda, tanya hukum. Sedangkan masa tu dia telah dilarang untuk memberi fatwa. Kali masa Abu Darda telah sampaikan apa semua, datang semua lagi. Wahai Abu Darda, bukankah kau dilarang untuk berfatwa? Itu dia ucap kata ni. Kalau kau letak aku pedah kat leher aku ni, nak halang aku dari sampaikan apa yang daripada Rasulullah SAW, aku akan sampaikan sebelum sempat kau nak pancung apa aku sampaikan dulu hari ini. Jadi tidak bertakat pada pemimpin dalam bab menyampaikan benar. Dia tak bagi tahu dia, sampaikan juga. Dia kata yang perlu ustazkan mampu dia tak nak kena masuk penjara. Dia nak sampaikan, dia kena sampaikan. Tak payah betul dia, kena sampaikan. Saya yakin benar-benar kalau sampaikan itu sudah orang yang telah tidak untuk sampaikan. Jadi tak mampu mana juga sampai itu dekat waktu bukan hanya juga. Dan sesat tak kami yang tak. Jadi fahamkan ada kisah. Wakil Ibn Abbas pun Rabbani nak ulama fuqaha. Kata Ibn Abbas jadilah ulama Rabbani. Ulama Rabbani, kata Rabbani daripada dua asal perkataan. Satu perkataan Rabb, yang kedua perkataan tarbiyah. Jadi kalau dia kata perkataan Rabb, maksudnya dia jadi ulama yang Rabbani. Sifat dia sifat sentiasa rapat dengan Tuhan. Sentiasa mengamal kepada Allah Ta'ala. Hatinya terbawa kepada Tuhan. Taqwa, warah, zahir padanya. Ataupun dia kata tarbiyah, iaitu dia ulama yang mendidik anak murid dia dengan cara sikit-sikit. Kata Ibn Abbas, yang menjaga ilmu yang kecil-kecil sebagai ilmu besar-besar. Dengan anak murid dia tak cerita pasal ilmu yang besar-besar. Cerita pasal ada dia perkataan tarbiyah. Dia berkata ni, Ibn Abbas kata, hukama, bijak sana, fuqaha yang
faqih. Wa yuqal ar-rabbani alladhi yurabbi an-nas abada. Dia dikatakan ulama rabbani itu ialah orang yang yurabbi an-nas, yang mendidik manusia dengan ilmu-ilmu yang kecil sebelum ilmu-ilmu yang besar. Itulah kita ni didiklah anak-anak dengan ilmu kecil. Kita pendidiklah masalah tauhid, pembahagian tauhid, cara-cara tauhid, rukun-rukun tauhid, membaca tauhid. So nak cerita pasal hari hari kita bincang the existence reason of Tuhan. Ya, dia. Itu kalau tak ada kita ada yang asal sampai ada tahap yang Allah Taala alim sahih kalian saja. Allah Subhanahu Wa Taala memfahamkan keadaan yang sallallahu alaihi wasallam.